Okey, sekarang ni saya berada di Kampung Baru Cina Mentakap. Beginilah keadaan banjir pada hari ini. Yang keadaan terkini di Kampung Baru Cina Mentakap. Dan saya sekarang sedang menaiki bot dibawa oleh persatuan penduduk penduduk Kampung Baru Cina Mentakap. Keadaan di Mentakap air semakin naik. Dan kalau kita lihat di depan ni adalah bandar Mentakap, dah jadi seperti laut, dah penuh dengan air. Inilah keadaan dia. Okey, di depan ni bangunan TF Mentakap yang dah tenggelam di tingkat bawah dah tenggelam, tinggal yang atas je ni. Tingkat bawah dah tenggelam. Okey, depan tu KFC Mentakap pun dah tenggelam tingkat bawah. Ni traffic light dia. Nampak sikit je traffic light. Okay, FP Bank Mentakap. Dan keadaan banjir pada tahun ini adalah antara yang terburuk di Mentakap, yang mana air daripada Sungai Semantan yang naik agak mendadak selepas hujan yang tidak berhenti baru-baru ini. Okey, yang depan ni CIMB Mentakap, HSBC, dan di sebelah sini ini Shell Mentakap ya. Caltex Mentakap pun dah tenggelam. Dan keadaan ini amat tidak diduga yang mana penduduk agak panik. Masih lagi ada yang tidak keluar, yang duduk di tingkat atas, yang masih menunggu di tingkat atas. Tak pasti sama ada mereka enggan berpindah ataupun mereka menunggu bantuan Desto Mentakap. Dan situasi di Mentakap, keadaannya yang mana keperluan bot amat diperlukan Keperluan bot yang agak terhad. Penduduk perlu berulang alik memindahkan barang, membawa pesakit, orang tua, warga emas untuk dipindahkan di tempat yang selamat. Barisan lot kedai yang kebanyakannya hampir tenggelam Restoran Aroba pun tenggelam. Ini antara kenderaan yang tidak sempat diselamatkan di depan Restoran Aroba. Okay, sekian sahaja laporan saya daripada Bandar Mentakap.